welcome back to Lynn's Kitchen. Apa khabar semua? Baik ke? Harap-harap semua sihat sejahtera. Okey kawan-kawan, hari ni Lina nak tunjukkan menu yang paling gemari oleh orang Malaysia, iaitu burger cheese lele. Sedap kan bunyi tu? Okey, hari ni kita tengok apa bahan-bahan yang buat untuk burger. Ya, senang je. Jom kita tengok. Okey, yang ni timun yang dihiris halus. Saya mixkan timun ini dengan mayonis, sedikit garam, sedikit gula dan sedikit white pepper. Onion, pickles onion. Pickles onion tu I dah mix dengan cuka, gula, garam. Itu je lah. So perak sekejap. And then tomato diiris halus dan salad, ayam, daging ayam yang digoreng. Cheese sauce, mayonis dan bun. Bun ini, roti ni I dah bakar kat oven. Dia jadi macam golden brown macam ni. Okay. So let's start our procedure. Kita masukkan sedikit minyak. Kawan-kawan, ini dia burger cheese lele. Tengok tu cheese kita. So, saya harap kawan-kawan senang kan ni. Kawan-kawan semua boleh buat kat rumah. Siapa-siapa yang belum subscribe channel saya, tolong subscribekan channel saya. And then resepi ni bolehlah share dengan kawan-kawan semua. Okey, jumpa lagi besok dengan resepi yang baru. Bye. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you.